Kalau kita imbas episod lepas, ada yang dah mula tunjuk siapa pilihan hati mereka. Ada yang dah makin rapat, tapi ada juga yang masih keliru dan masih mencari antara dua rasa itu sendiri. Tapi dalam cinta, bukan sekadar kata-kata manis sahaja, ya. Sebab kadang-kadang kita perlu tunjukkan action. Hari ini, kita nak cuba satu benda yang berbeza sikit. Kami nak berikan anda kuasa untuk memilih. Sebab keempat-empat anda akan bersaing dalam satu game pantas. Siapa yang menang akan jadi orang pertama yang berhak untuk memilih pasangan sendiri. Game untuk kali ini dinamakan Power Balloon. Setiap daripada anda akan diberikan satu belon. Dan anda perlu pecahkan belon. Dan siapa yang dapat pecahkan paling cepat akan jadi orang pertama yang boleh pilih. Go. Let's go. Lagi. Sama. Almost there. Don't think everything. Don't think too much. Let's go, Errol. Let's go. Lagi. Yang last. Almost there. Lagi, San. Tak nak pecah, belon ni berkualiti. Belon berkualiti. Okey. Bertenang. Nak hug? Tak nak? Errol okey, Errol? Okey. Alright, jadi keputusannya untuk game pantas tadi, Power Balloon. Tempat pertama. Errol. Bukan awak. Aidan. Let's go! Sorry. Tempat kedua, Umar, Errol dan juga Ihsan. Belon bocor tadi, tak apa. Baik. Aidan, teruskan. Anda adalah pemenang nombor satu dan anda sekarang punya hak untuk pilih siapakah di antara empat wanita ini yang akan menjadi pasangan anda untuk hari ini. Dia pasangan untuk hari ini ke next challenge? Hari ini je. Hari ini je. Jangan tamak. Sebab idol aku ada yang menang juga. Jangan tamak. Jangan tamak, dia pilih first. Semua dapat satu lah. Saya pilih Rara. Okey. I tak expect sebab dia I thought dia akan pilih Min ataupun Max sebab macam okey terkejut sebab maybe sebab chemistry kot. Tak boleh tak percaya sangat. Like tak boleh nak put harapan. So the moment yang dia pilih Rara and I was like, oh, tak tahu. Mamat ni macam nak play game. So let's play the game. Decoy. So maksudnya Rara tu macam saja nak alih perhatian dia, so dia akan ada rasa. Saya tahu mungkin dia frust sebab tadi pun before saya pick orang pun dia start senyum. Tapi mungkin saya dah hancurkan hati dia kat situ. Tapi dari situ saya rasa saya boleh tawan hati dia balik sebab I know that she really likes me and I will do the same. Next, Umar. Min. Okay. Let's go. Oh, jahat. Aku sangkakan aku yang belakang ni jahat. Mamat ke meja. So macam, okey tak apalah, just go. Mula-mula ingat nak pilih, tak expect benda nak pilih si Rara sebenarnya. Ingat nak pilih orang lain. Tapi dia pilih Rara macam okey, tak expect pun benda tu. Tapi lepas tu, okeylah ada peluang tu, pilih je lah Min kan. Okey je. Errol, sekarang awak hanya ada dua pilihan.
Tapi sebelum awak pilih, saya ingatkanlah apa perkara-perkara yang awak telah lakukan sepanjang episod lepas. Jahat gitu. Jika dah hadam, dah pun fikir, masak-masak, silakan. Okay, saya rasa saya akan pilih Max. Yeah, let's go. Anda menggali kubur sendiri. Tujuan saya pilih Max tu because of waktu tu saya tak tahu nak pilih siapa. Sebab saya tengok Max punya penung tu macam pilihlah aku. Tak sangka lah juga dia pilih saya sebab saya pun pilih dia juga. Sebab kita orang dua-dua macam dah mula nak rapat lah. Perasaan I dah terbiasa rasanya. Sebab balik-balik dapat macam tu je kan. So, I memang expect benda tu. Dah agak dah rasa macam okay, go with the flow je lah. Lagipun dapat Ehsan pun macam okay lah, something different. Boleh kenal dia dengan lebih mendalam, right? So, rasanya bersyukur lah, I would say. Di tangan saya ada satu mission box. Dalam mission box ini ada 4 cabaran yang anda semua empat pasangan ini perlu cabut. Tak boleh skip, tak boleh tukar. Apa yang anda dapat, itulah dia takdir cinta anda untuk hari ini. Saya mulakan dengan Aidan. Tak boleh. Saya nak minta Aidan untuk awak cabut dan Rara bacakan. Take this one. Ya. Pakai baju pada pasangan tapi menggunakan satu tangan sahaja. Okey. Next, Umar dan Min. Taruh tangan lah. Jap. Ambil baik-baiknya. Wah, macam ni. Okay. Alright, so kita orang dapat kena susun gambar puzzle. Tangan kanan berikat, guna tangan kiri sahaja. Oh, okay. Max and Errol. Awak cabut, Errol. Saya cabut, okey. Dan Max baca. Suap makanan dengan tangan terikat. Macam mana tu? Pakai mulut lah. Susun puzzle. Buzzer boleh. Gini ke? Banyak buzzer. Tak, I rasa pakai telinga. Ehsan dan Boleh Min. ke? Boleh. Wow. Kenapa saya pakai? Ada banyak ni. Salah aku pilih kau. Okay. Satu pasangan kena tutup mata, satu lagi arahkan laluan untuk ambil barang dan bawa ke garisan. Okey. Semua dah dapat misi masing-masing? Yes, Semua dah faham? faham. Mungkin faham di sini, apa yang berlaku nanti mungkin berbeza, tak pasti. Cabaran hari ini adalah untuk uji siapa yang paling pantas, siapa yang paling sepakat, dan paling penting, siapa yang paling serasi. Peraturannya mudah sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang dapat selesaikan misi mereka paling cepat dan betul akan jadi pemenang untuk couple race kita pada hari ini. Okey, tepuk. Yes. Let's go. Oi, besar baju? Besar baju. Besar weh. Oh shit. Boleh. Boleh Aiden. You can do it. Let's go. Cepat. Jadi babi doll pakai baju. Jaga tangan. Hai. Okey. Tangan genggam. Ini pakai baju. Tangan genggam kiri kanan. Oh, sorry. Cepat. Jap. Macam mana tu? Jap. Okey, sangkut kat belakang tu. Jap. Okey, come. Tak apa, you can do it. Go guys. Tangan. Kita bagi positif. Kesian leher tu kesian tu. Go. Sakit leher tu nanti. Kejap. Boleh tu. Woi, jadi mami. Boleh. Jadi mami. Ui, bajunya macam mana? Tangan tu. Tarik. Okey. Belakang leher dia tu tarik. Tarik lagi belakang. Yes, lagi cepat. Boleh. Okey, dapat. Siap tangan tu. Tak payah gerak sangat dah. Dia belakang tarik sikit. Betul kan dia ruffle. Tu belakang. Kejap. Astagfirullah, kau diam boleh tak? Jap. They are struggle. Relax. And go. Okay.
Belakang depan. Okay. Tak, I tak saya. Tangan betul Okay, ke? fine. Okay, done. Tangan dulu. Betul ke? Dia betul ke? Okey. Tangan dia tak betul. Dia kena nampak cantik ah. Alah, nampak cantik pula. Betul Pakai je baju. Tak, dia punya renda-renda tu. Macam tak. Tak adalah Betul ke? buruk, tapi tak tahu mana dalam mana luar ni. Baju beli kat Shein. Belajar lah. Betul? Baju Fashion diorang lah kot. terbalik. Memang fashion dia macam tu. Boleh. Betul kan? Terbalik. Betul depan. Betul kan? Pasti kena nampak cantik. Betul kan? Chemistry as a partner, no. But I think as a brother, sister or friends, yes, definitely. I rasa Ra tahu yang I rapat dengan Eden. And then like the way dia bagi juga macam mana Eden bagi dekat dia tu macam something. Saya tak nafikan, Rara orang pertama yang buatkan saya rasa nak kenal dia and ada spark. Tapi kita siapa? Kita tak tahu, tak kenal orang tu pun. Selagi tak hari-hari dengan dia apa semua. Tapi bila saya dah lama mendalami personality dia, saya observe semua, saya nampak dia boleh je mesra dengan orang lain selain pada saya. So, benda tu buatkan saya rasa macam, oh, saya ni tak special pun. Dia boleh je buka hati dia dekat orang lain, buka peluang dekat orang lain. Disebabkan perbuatan dia tu, saya punya hati pun dah tak kat dia sekarang. And saya nampak orang lain yang dah menambat hati saya sekarang ni. I tak tahulah sayang kenapa you macam nampak jauh sikit daripada I. Tak tahu kenapa. Sebab why you tak datang dekat I, you tak tanya dengan I. Sebab dalam banyak-banyak peserta dekat situ, ramai je yang datang tanya dengan I, borak dengan I. Tapi I nampak you macam diam. Jadi why you nak kena jauhkan diri daripada I sebenarnya? What's my fault sebenarnya? I sebenarnya tak tahu sebab I tak buat salah apa-apa. Kalau you tak suka I talk to other guys, you just cakap, just come to me and cakap. Kalau you tak suka I pun, kenapa you pilih I? Don't give, jangan bagi harapan. Betul tak? Sakit tahu harapan. Kita tengah kabut lah. Okay, biar. Okay, let's go. Ambil mak. Oh, ni side tepi bagus. Alright, okay, let's go. Okay, ni You can do it. Go. Yang paling okay, dah nampak dah ni. Yes, let's go. Okay, buka. sebab dia dah ada bentuk dah. Dia follow. Boleh. Pilih betul-betul. Yang kuning dekat ni kuning. Tepi dulu. Ya, I tahu lah, sabarlah je. Alright. Yang betul. Go. Okay. I sibuk. Okay, sure. Okey, dia macam ni yang pink atas. Allah, sakit kepala dah. Tak. I tu cari yang pink. Boleh. Cuba. Go. Okay. Biru belah kanan. This one's not working. Boleh. Go. Boleh Min. Go. Biru belah kanan bawah. Boleh. Korang boleh buat. Okay. Mak, dia jatuh bawah. Jaga kalau dia jatuh. Dia jatuh bawah, Mak. Bawah kanan. Adalah. Astaga, korang ni yang betul. Go. Boleh. Omar, boleh Omar. Ada side ada. Min, boleh Min. Go. Mana muka Snow White ni? 2 minutes for this. Baru pun tak siap. Mana boleh buat ni 2 minit? It's okay, we did a good job. Tak apa, bangga pandai. Bangga pandai. Ada jangan pegang. Boleh nak rasalah competitiveness dia dekat situ. Boleh nampak dia macam fokus kat game, tapi sebab I pun fokus kat game tu kan. So macam tengok kita nak strategize macam nak habiskan puzzle 40 piece ni dalam masa 2 minit, memang benda tu Alright, let's go.
Boleh, you can do it. Yes. Sikit-sikit je. Tak payah banyak-banyak, sikit-sikit je. Buat je yang terbaik macam. Biarkan dorang, buat je. Yes, sikit-sikit je. Tak apa. Kita buat yang terbaik. Asal ada sikit pun tak apalah. You buat je yang terbaik. Go Irul. Buat je Irul. Go Irul. Irul, go Irul. Go Irul, boleh Irul. You can do it Irul. Tarik je Irul. Go Irul, boleh Irul. Okay, solid. Chill. Tolak je. Okay. Boleh Irul. Kamu Irul, tak apa. Sikit-sikit pun tak apa Irul. Yang penting kita buat terbaik Irul. Go Irul. Yes Irul. Yes. Saya menang. Go Rul, go. Boleh Rul. Tak apa, tenang je Rul. Tak pedulikan apa kamu cakap. Okay. Solid. Boleh Rul, boleh. Buat je, pelan-pelan. Boleh Rul, boleh. Boleh Rul, boleh. Sedut je lah semua. Boleh Rul. Buang sudu tu. Boleh Rul. Go Rul. Tak apa Rul. Buat je. Try sedut. Sikit lagi. Sikit lagi. Tak apa Rul. Go Rul, boleh Rul. Dah lah, jadi air dah tu. Tak apa. Yang penting dah ada dua suap. So far, as for now, saya boleh rasa chemistry itulah. I mean, we quite good. I think so far after kita orang jadi satu team ni, dah, I think kali kedua, saya rasa macam memang sangat selesa dengan dia, berborak dengan dia, cara dia bawa diri dia. Tapi yang saya tengok, yang dia macam sangat tenang. Dan bila saya duduk dengan dia pun, saya rasa macam dia dengan diri dia, dengan umur dia macam tak kena. Nampak dia sangat matang. And yeah, she's a very intelligent person. Saya ni jenis yang tidak mudah untuk ada perasaan terhadap seseorang. Tapi Irul ni dia lain. Tak macam yang lain. Macam sebelum ni, day 1 saya try ni, day 2 saya try tu. And day 3 try orang-orang berlainan. Tapi Irul ni lain daripada yang lain lah. Okay, Dudu. Ya? I ada satu permintaan dekat you. I nak you panggil I sayang and I will call you baby. I don't want to get confused dengan orang lain. Okay, baby? Okay. Let's do this. Saya tahu yang Dudu nak sangat satu tim dengan Errol. Sebab dalam beberapa hari ni, Errol tak pilih dia. Sedangkan saya tahu apa perasaan Dudu dekat Errol kan. Jadi, saya sengaja untuk bagi semangat dekat Dudu dengan suruh dia panggil saya sayang dan saya panggil dia baby. Dengan harapan benda tu boleh menyakitkan sedikit hati Errol. Sayang, pusing belakang. Okey, jalan terus. Lagi. Terus. Stop. Ke kanan sikit. Kanan lagi. Okey, belakang. Kiri sayang. Itu. Okey, datang ke saya. Kiri kanan. Baby, kanan kiri. Kanan kiri. Ya, baby, kita menang. Baby, I'm so happy. Dah boleh buka mata ke? That was an easy game. It's not fair. Well, itu kena tapi- tanya organizer lah. Tapi Jajak. yang uruskan tu. So maksudnya dah sayang Jangan dekat buka dulu dah sayang dekat kan. Dudu lah. Takkan hidup lagi. Bawa mana? Mana boleh ke? Dekat Tak. Abaikan, tak dengar. Biasalah, hasutan. I rasa tak fair sebab game dia sangat simple. Like, bagi arahan and then jalan straight dan terus grab. Like, what? Like, kita orang have to guna otak nak buat puzzle. Ada yang kena makan jelly. Like, itu pun adik-adik pun boleh buat. So, I rasa tak fair. Kenapa easy sangat? Yang lain semua susah. Tengok Max. Max kan makan kan pakai jelly. Kita kan pakai dress gown tu, gaunnya susah. Tapi dia punya easy sangat. Okay, good job everyone. Baik, dengan ini saya announce pemenang untuk couple race pada kali ini adalah Ehsan and Dudu. Jadi, Ehsan dan Dudu, ganjaran untuk anda
akan anda ketahui pada malam ini. Diorang tak layak menang. Game diorang senang. Kita orang dah lah kena ikat tangan. Lepas tu pakai sebelah tangan. Diorang tu memang kena ikat tangan tapi tangan diorang dua-dua boleh pakai sebenarnya. So, it makes sense lah. Saya tak puas hati lagi sebab Ihsan menang ni. Itu je. Sebab tak puas hati, Ihsan menang sebabkan technicality. Dia bagi handicap. Itu yang tak puas hati je. Ni ada korang nak sekali. Muat tak tu? Besar sangat. Muat tak? Tak besar sangat. Macam free ke? Ini betul diet. Tak apa-apa. Aduh. Tolong menang. Tak habis lagi. Semuanya tak habis lagi. Semuanya dua. Kurangnya tak habis dalam aja. Bukan. Ini nama dia dugaan daripada Allah. Okay, silakan baca doa dulu. Makan roti ya. Siapa nak lead? Baca doa. Yalah, saya bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, aku berkatilah rezeki yang telah kau berikan kepada kami dan jauhkan kami dari azab neraka. Amin. Lagi, panjang lagi. Makan. Makan. Makanan Diorang tak ada rasa bersalah langsung. Like makan macam tu. jom. Macam ni, Lukas. Jom. Kita sampai. I suap I. Macam tu Kongsi dengan Aiden. Aiden, Rezeki you nak dekat ni roti. Aiden, are you okay? Are you sure? Alright. Member dia tadi senyap kan? Oh my god, this is not my Aiden, partner. makanlah. Dia pun nak belagak. Makan ni. I think it was a frozen food. Tak payah nak sweet depan aku lah, tepi lah. This is frozen food. Tempat lain lah. Frozen food, betul. Nice. Frozen food. This Aku nampak macam frozen food. For your health. Jap. betul? Korang diam sekejap boleh tak? Korang diam sekejap boleh tak? Bukan nak cakap lah tapi kita orang semua dah penat kot. Lepas tu dia orang dapat makan macam tu. Kita orang dapat makan apa? Roti, air, kacang. Tak adil lah. At least bagilah nasi ke apa ke. Kita orang dah lama kot daripada petang kena jemur. Sampai malam tiba-tiba makan macam tu je. Memang angin lah. Aku ni datang sebenarnya nak makan je. Yelah, daripada memang seperti macam mana Adin cakap dengan saya. Dia kata, aku mula datang tu dah lah tengah tak puas hati dengan orang menang lagi. And then tiba-tiba drama macam apa benda kimak. Aku macam Korang diam lah. Oh my god. Zain. Kau rasa kau layak ke menang? Layak? Setakat kau main macam tu je? Tak payah marah dia. Benda senang. Tak. Masalahnya sekarang kita semua tak makan daripada petang daripada pagi tau. Biarlah. Dah dia orang dah menang. Nak buat macam mana kita yang kalah? Nak buat apa? Tak, kenapa nak backup dia? Game tu tak adil tau. Takkanlah nak kerja depan rezeki gila. Dah makan. Kau tak marah ke? Excuse me? Main tu dengan kumpulan apa kat Ivan? Kau tak marah ke? Sabar, dia banyak yang makan Tak payah marah. Tak, yang kau nak nangis apa pasal? Kan? Masa benda kecil je kan? Aku marah kau ke? Masa saya ke depan rezeki bodoh. Wow. Apa ni? Tak payah bising lah. Orang pun tak payah bising sibuk sangat. Kau makan je. Ada tempat tu makan je lah. Alamak, bising lah. Sibuk sangat kenapa? Tak, pasal sekarang kau nak backup lagi kau lah. Bila masa aku backup, kau marah lepas sikit aku pun marah juga. Benda aku marah juga kan. Macamlah aku tak ada pula nak rasa marah. Semua orang kata Tak, kau rasa benda ni fair ke? fair apa benda? Weh, kalau kita salah kita lah. Kita kan pick kertas tu. Kita yang pick. I love drama. Sorry. Dah. Min Tak, yang kau gelap kan? Dah lah. Esok tak payah. Min kena acam, Min. Nanti kan gaduh kan. Min kena acam, Min. Nah. Sorry, relax lah. Semua orang kalah kot. This is just a game. Like, It's not lah, it's not. aku malas lah dengan korang ni. Tak, relax. Dia terlampau confident. Like, macam terlampau happy yang dia menang. Game kids. Untuk I macam game budak-budak. Like, simple game and kau terlampau bangga yang kau menang game tu. But before this punya game dekat kolam renang tu, Beri menangis. But yang menang ni bukan I dengki. Cuma macam game kat kolam renang tu macam susah. But yang game kau menang ni is easy peasy and terlampau bangga. Diorang annoying. You just makan je lah.
just makan je lah. Tak payah you nak cakap kacang ni lah, makan tu lah, makanan orang ni lah, makanan tu. Benda tu ada. Dah lah, diam lah Ihsan. Diam. Jadi kan gaduh kang. Aku bukan nak gaduh ke apa. It's about rezeki juga. Waktu awal-awal I tiup belon, I menang ke? I tak nak lah you. Jadi kang dia kang bising. dengar, Dia bukan dia kontrol marah dia. And kau Jadi edit. aku yang dia pula. Tak. Sekarang ni Waktu aku kau tiup backup belon dia tu, kenapa? Aku ada pilihan ke? Bukan aku backup. Alamak lah. Patutnya kau tak layak menang pun. Okay, tak apa. Sakat kau belon pun kau tahu. Tak. Masalahnya aku kalah kan? And fine, aku kalah. Memang aku kalah. Dah tak payahlah, tak payahlah. Memang aku kalah. Ihsan, tak payahlah. Tak payahlah, tak dah lah. Ihsan, diam Ihsan. Tapi Memang paling geram dengan Ihsan lah. Orang cakap menjawab. Tak boleh betul lah orang macam tu. Lepas tu nak cakap dia yang paling bagus lah. Sebab game dia menang. Yang benda simple macam tu budak tadika pun boleh buat lah. kau jadi orang first yang pecahkan belon and kau boleh pilih. Tapi kenapa kau pilih dia? Sebab kau nak balas dendam kat aku kan? Tapi tak apa. Aku tengok dia mesra dengan kau. Ada aku melenting. Ada aku pergi dekat korang and aku cakap, apa hal ni? Tak ada pun. Aku still sabar. Aku cuba move on. Aku cuba cari pilihan yang lain. Tapi korang, bila aku dengan Dudu menang cara yang baik, sedangkan kita orang-orang yang last pilih. Last pilih. Tapi korang tetap cakap benda tu tak adil. Kenapa? Kita orang reka game tu. Tak kan? Aku kalah tapi aku tak mengalah pun. Kuacik. Aku tak ada pilihan untuk pilih salah satu pada dorang pun. Dan tu kena mengena. Dan aku dapat dia. Dan untuk pick game tu pun bukan aku yang first boleh pick. Korang dulu kan. So benda ni rezeki. Faham tak? Sekarang kau nak cakap pasal rezeki lah. Tak payah. Tu tadi kau kalah apa cakap apa? Edit. Aku cakap apa? Kau ni lah. Bocor lah. Orang ambil tipu lah. Macam gila. Kau tengok aku lah. Aku cakap apa? Tak payahlah. Aku cakap dengan gagal lah. Apa benda? Arah kau masih Apa benda? kenapa? Problem ke kalau aku suka dia? Dia dari tadi backup Ihsan je. Kita orang semua marah dekat dorang. Tapi dia backup Ihsan. Lepas tu dia bawa gaduh Dudu. Kau masih suka dia ke? Dia tak suka kau ah. Kau yang dah kalah. Ihsan, stop it. Kau yang dah kalah. Kau nak ada betul sial. Sudah. Eden, enough. Oh my god, I'm scared. Jangan lupa makanan. Kau duduk sini. Kau jangan duduk sebelah dia. Kau duduk sini. Duduk. Stress ah. Jauh sikit. Yeah, did you enjoy your food? Is it Macam jealous? tak fair. Aku pula tak fair. Kita yang pick, betul tak? Alright, kalau kau fikir kan daripada episode first until now, there is definitely something ada yang fair and not Kau it's cakap not fair. dengan aku cakap. It's not fair. Masa aku tak dapat surat pun, aku elok je, aku terima. Are you Kenapa sure? sampai sini kau nak gaduh macam ni? Are you sure you okay? Tadi Of you course I'm marah okay. juga time berenang tu kalah. You have to accept in life. Sabar, in life, dalam hidup But ni, you tak accept semua, masa tak kalah semua. masa kalah masa Tak dekat profesional kolam renang. lah. Dia macam batu api, dia apikan lagi benda tu. Kita dah tegang, situasi dah memang tegang. And then cara cakap tu macam sarkastik sikit lah, macam bitchy sikit. So macam tak perlu kot. Kau bangga yang kau dapat chicken grill and then terlampau hype dengan kau punya menang tu. Like, tahulah kita dapat makan kacang je, but at least rasalah kesian juga kita orang. Guys, kita ni dekat depan makanan kau. Yeah, It's yeah, either yeah. we share the food and eat, Betul. or that's it. Just don't give a fuck. Just eat Share the food. Don't give a fuck. Share the food. Expect me to don't give a fuck. Yeah. You bangga gila tak tadi kan? You Oh, of course. Of course. Memang awal-awal tu joking lah. Saya pun buat lawak je sebenarnya. Tapi memang ada niat macam nak kongsi makanan tu dengan diorang. Sebab yelah, tengok dapat roti kacang tak fair kan. Memang nak kongsi, kita sama-sama makan. But then end up hajat saya tu tak sampai. Dia jadi macam 360. Cakap pandai. Diam! Aku rasa kan, dia nak makan, aku malas dengan korang ni daripada tadi. DC. Bukan macam tu. Tak payah. Dia tak sepatutnya macam ni. Tak apa. Okay, I tahu point you tak cakap dengan I tahu point sebab dia Kan? tadi juga I present. Tak apa, it's okay. I'm okay. No, I bagi teammate abang enggak. salah I. Sebab I pick, I choose that day. Salah I. Tu tak, dia rasa macam sebab I don't know. Okay, first I punya complication I punya masalah dengan Ihsan.
Lepas tu tiba-tiba ngundang bergaduh pula. And then Aiden yell at me. Siapa je tak nangis? Perempuan kalau kena tengking, mana je yang tak nangis? Aku sedih sebab aku nak kita jadi kawan yang baik je sepanjang perjalanan kita dalam cerita ni. Tapi apa korang buat? Macam mana kita nak betulkan keadaan ni? Macam mana? Aku pun dah confused. Aku keliru. Benda patut jadi benda best. Kemenangan orang patut diraikan. Kita orang okey je. Awal-awal tu kita orang gurau sebagai kawan. Mungkin silap, korang mungkin penat daripada pagi sampai ke petang dan dapat makan tu je. Tapi kita orang memang niat nak kongsi makanan tu dengan korang. Tapi kenapa terus buat macam tu? Benda dah jadi tak best. Banyak benda yang aku simpan. Banyak benda yang aku pendam. Tapi untuk orang yang macam aku tak boleh lepaskan macam cara korang. Sebab aku bukan macam korang. Aku jenis tak suka kan gaduh-gaduh macam ni. Sekarang macam mana? Korang cakap dengan aku macam mana? Lepas tu kita orang ni macam mana? Macam mana apa tu? Kita orang match kot. Kan tak boleh. Sabarlah, kasih dia cakap. Okey Aiden. Saya cakap kan? Tapi kita orang dah match. Dan dia cakap, dia tak cakap siapa yang dia nak. So maksudnya benda tu bukan benda betul pun lah dia cakap. So host ni pun tak boleh percaya. Sama je macam Ihsan. Macam tak suka je aku kat sini kan.